Macam jari tu kan? Mana? Fokus. Oh ni kan? Titik. Dia sekali nampak. Dia sebelah dia. 10 pagi hingga 4 day. Oh. Sini sampai pukul berapa? Sini satu. Ini breakfast, main breakfast. Baiklah. Oh, di sebelah ke apa dah? Ni. Katik tepi tu ke? Ni. Macam mana? Situ ada ni. Ada. Situ banyak. Buku nampak. Duk mana rumah? Duduk kalau pun balik. Balik. Kita lagi situ beli. Okey. Itu nasi banyak lauk lah, pilihan banyak. Okey. Semua habis. Owner suruh pergi tempat satu lagi. Dulu ni meriah dulu. Dulu memang meriah sini. Kita nak pergi makan. Kita makan di kedai. Siapa nak datang, ini ada kedai macu. Biasanya kedai dia macam ni. Ada tali air. Lepas tu kedai atas ni. Sana tali air juga. So sini tali air. Sini jalan raya. Kedai dia simple je. Tapi sedap. Memang selalu. Kalau aku balik je memang makan kat sini. Yang nasi gula dulu. Tali air. Tadi kita orang lagi makan satu kedai di Bandar Pasir Mas. Tapi disebabkan dekat situ kedai dia dah pukul 12 lebih tadi dah penuh. Jadi penuh satu hal. Lepas tu kedai yang dia baru buka tu dekat yang bungkus kat tepi tu kita orang pergi. Jadi nasi bungkus tadi tu kat tepi banyak dah habis. Jadi dia cakap ada satu kedai lagi, kedai yang sama dengan dia, kedai nasi Sumatera. Tapi kita pergi ramai sangat-sangat jadi malas nak berhenti. Lepas tu buat tiap ni, dia main, boleh main tak ubah. Kena balik takut debu-debu jalan. Balik cuci ajak lagi. Denyuk lagi sikit-sikit ni. Macam cuk. Denyuk lah. Tapi dari segi sakit kurang dah sikit. Yang sama ya ada. Soy ke. Oh. Siap dengan anak-anak. Fikir soy mu. Oh, anak ikan puyuh. Weh. Lala sikit. Bila di takut. Kakak di belakang. Jari mari. Okey, duk pergi. Oh.
Elok sekali. Okey. Tak ada tangan ni. Tak ada tangan tu. Hai, malam ni lebih pada makan gaji ni. Ada dah. Padai pun part time lah ni. Guys, tengok cara ramai. Kita try ya. Kan di sebelah saya. Kita try datang ramai sangat. Datang tapi ramai dan 2 hari lepas kot datang. Hari ni 6 hari bulan tu je ada ya. Okey, jom 2 hari lepas kita orang datang tapi ramai sangat. So siap jumpa dengan staff dia ke, manager dia ke, owner dia tu tak tahu. Tapi masa datang hari tu, ada orang lah, rupanya dah habis. Dia tengah hari dah habis. Lepas tu dia ada bagi tahu ada satu kedai dia saja, satu lagi branch yang sama, kedai nasi Sumatera. Tapi kita orang pergi lalu je tengok ramai orang, so tak nak beratur pergi ke tempat lain. So hari ni datang balik untuk nak try lah. Makan, lepas tu beli kuih-kuih. Ni ada mi bol. Dia nak mi bol. Banyak kuih pun kuih modern. Kuih modern ni. Tu kedai dia macam ni. So hanya dapat nasi 2 bungkus. Lepas tu kuih. Tu pun dah habis lah. Dia kena datang awal sebab ramai. Nasi macam ni lah. Nasi dalam bungkus. RM5 satu bungkus. Okay, makan. Nak terak boleh lah. Tapi balik ni beli benda lain pulak lah. So, beli nasi lain pulak. Nasi sikit gini. Harga RM15. Rasa macam biji dengan nasi air dingin yang RM3 lebih. Roti? Ibu saya beli roti. Ayam dengan telur. Kasih tak? Tak apa. Kau sampai tamu makan sini. Kau sampai. Tengok baik. Sini dari sini makan okey, tapi ada beberapa benda lah. Ada beberapa benda iaitu kalau berkenaan dengan bungkus makanan tadi, setiap bungkusan ni, nasi yang bungkus ni dia tak ada label pedas ke tak pedas, tak sesuai untuk budak lah. Yang kedua, lauk apa kat dalam tak tahu. Yang kami terima yang second batch ke apa ke tak tahulah kan. Yang menyebabkan tahu apa lauk kat dalam. Sebab tak ada lauk. Kalau first batch tak tahulah kan. Sebab aku datang pula agak dapat update. Lepas tu air, dari segi air agak lambat lah. Mungkin kita faham ramai, tapi dia boleh upgrade lah. Maksudnya kalau dia ready untuk viral, dia kena ready jugalah untuk terima impact yang ramai. So sekarang dah kurang sikit, dah habis lah. Itu saja. Jadi nak pergi beli mainan kat budak. Okay, bye-bye.